Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Aku pun tak tahu apa nak cakap sebenarnya, tapi hari ni I'm quite excited and delighted because we are on the way going to Bean Brothers, ya. Yeah? Bean, kacang, brothers, adik-beradik. Adik-beradik kacang. So kita nak pergi ke kedai tu. Setelah aku buat research, dia punya dishes, dia punya cuisine nampak macam cantik-cantik kan, nampak menarik. Lepas tu dia punya gerai dia punya cafe tu macam hipster punya style. So it's quite nice untuk kita lepak, ataupun sekarang kan ramai orang work from home. So if you are looking for a place selain daripada rumah korang, bosan tepu kat rumah, boleh lah pergi kedai ni, bawa laptop, buat kerja. Let's go, kita jumpa di sana. Mari. Okay guys, so here we at Bean Brothers. Kita dah sampai dekat sini. Yang ni Bean Brothers dekat area, Kota Damansara. Yes. So kedai dia memang food dia aku boleh katakan tak adalah banyak choices sangat, tapi choices yang dia berikan boleh tahan menarik lah. Dia ada pasta, ada burger, and definitely ada variety of choices of coffee, ada tea, ada macam-macam lah. Korang boleh datang tengok apa yang menarik kat sini. Semenjak dah sampai kat sini, aku dah order 2 air aku nak try. One is white coffee apa tadi? Caramel. And satu lagi white coffee latte. Lepas tu makanan pula aku ada order nampak menarik juga. Dia tulis pasta goreng. So kita nak try pasta goreng satu. Lepas tu aku order buffalo fries dia. Biasa penggemar getang lah bawa macam mana kan. Guys, lawa baju aku pakai hari ni. Okay, baju ni brand Apom, A Piece of Malaysian, yang aku visit kedai dia dekat KLCC hari tu. So design dia memang menarik, kualiti pun menarik. Kalau korang nak dapatkan baju ni, pergi segera dekat Apom Store at Suria KLCC. Lawan, pergi beli sekarang. Okay guys, makanan dah sampai. Inilah dia pasta goreng tu. Kau tengok dia ada udang. Tak besar tak kecil lah. Adalah 2 ekor, which is okay lah, compliment dengan pasta goreng ni. So pasta ni digoreng ala-ala macam mie goreng. Kenapa aku cakap macam tu? Dia dah bagi 15 tu ni. So jom kita try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. SEDAP. Sedap. Rasa dia macam mie goreng kat mamak, tapi lain sikit. Dia ada twist dia. Dia rasa tomato tu naik juga. Kalau kat mamak tu mungkin lah rasa macam asap-asap goreng-goreng mie goreng tu kan. Tapi yang ni memang ada daya tarikan dia yang tersendiri. One more. Kita ada buffalo fries dia. Macam net je, cute-cute je. Tapi jangan pandang rendah lah. Don't judge a book by its cover. Kita rasa dulu.
kentang goreng juga. Combine pula dengan kita order 2 jenis. Yang ni memang signature ice latte dia. Yang ni white coffee with caramel. Tak ada whipped cream, tak ada apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oh, tak terlalu manis. Pahit kopi tu memang aku suka. Memang ice latte tetap ice latte. Pahit dia tu overpowering sikit. Pada mereka yang tak suka pahit sangat, aku saja tambah lagi vanilla ke apa ke, then should be good lah. So guys, itulah dia cafe Bean Brothers located at Kota Damansara. Memang sangat menarik, tempat yang menarik untuk dikunjungi. Bring your family and friends, nak lepak, nak buat kerja ke apa, semua ngam. Makanan pun sedap, harga yang berpatutan. Boleh datang sekarang, memang best. I hope you guys enjoy video kali ni. Doakan aku untuk bawa konten-konten dan video-video yang lebih menarik lepas ni. Stay tune and jangan lupa subscribe, share, like the video. Suruh kawan-kawan yang belum subscribe tu subscribe channel aku sekarang. Thank you guys. I see you next time. Bye bye. Assalamualaikum.